result sains adik tak berapa okey. Apa? Tak okey? Berapa result sains yang adik dapat tu? Sama dengan umur Mami. Ha? 36 je? Bukan, 25. 25? Mami nampak macam 25 tahun ke? Oh. Okey. Tak apa. Mami okey je dengan result adik tu. Tak apa, tak apa. Nasib baik tak kena marah tadi. Tapi kenapalah orang perempuan suka mengaku muda? Kau dah tua tu, tua je lah. Mana boleh suka-suka rebranding je tu? Betul tu adik. Kalau house yang rebranding, tak apa lagi kan? Wow, cantik betul botol dia Abuma. Nak tak kita buat eksperimen? Nak. Okey, jom. Okey, so sekarang kita nak campurkan air coklat dengan bandung. Campur kat dalam ais ni. Okey, noted. Okay. Oh, okey, dah. Okey, sekarang kita masukkan coklat pula. Okey. Wow. Okey. Sekarang cuba diminum. Rasa apa? Sedap bang. Dia rasa macam ABC. Sedap kan? Sekarang adik catat apa yang abang cakap dalam buku sains tadi ni, okey? Okey. Jadi, berdasarkan hipotesis tadi, apabila molekul bandung pink bergabung dengan elemen coklat pada nisbah yang tepat, ia akan menghasilkan satu tindak balas. Rasa yang luar kepada luar biasa. Senang je buat sains ni kan Abuma. Adik ingatkan susah sangat. Uma, tolong Mami boleh tak? Tolong apa, Mami? Sebabkan sibuk sangat kerja, Mami tak sempat nak ulang kaji sama-sama dengan adik. Sampai kan result exam dia baru-baru ni gagal, Uma. Sedih ni Mami. Tak apa, Mami. Lepas ni, Uma akan sama-sama bantu adik. Sekarang ni I nak buat eksperimen adik pula. Adik nak campurkan air kopi dengan rumput. Cuba Abuma rasa sedap ke tak? Allah, adik. Tu tak pernah dibuat orang. Okey, tu takkanlah kopi campur durian pula. Tu elok lagi sebab dia boleh makan. Lagi kalau minum, tiba-tiba sakit perut, jangan datang ke abang Habis tu, nanti macam mana nak buat hypo apa tu? Hipotesis nanti. Air gunalah yang lain ke, contoh macam teh ais campur kopi ke, daripada durian atau rumput tu.